Okay, hari ini saya akan tunjukkan cara untuk bayar bil air gunakan aplikasi MyLab Apps. Okay, aplikasi ini untuk warga Perak bayar bil air. Okay, so kita tekan. Okay, aplikasi MyLab Apps, pastikan anda dah mendaftar. Kalau belum daftar, tekan dulu daftar. Okay, kalau dah daftar, just masukkan email dan kata laluan. Okay, saya akan masukkan dulu email dan kata laluan. Kalau kita nak bayarkan untuk parents kita, okay, kita kena daftar lah guna email kita semua. Lepas tu boleh masukkan nombor ID ataupun nombor akaun lembaga air Perak yang ada dekat receipt tu kan. Masukkan dekat sini lah. Macam Haifa memang dah masukkan dekat bahagian akaun ni masa mula-mula daftar tu. So dia boleh pilih kat sini lah akaun utama tu siapa. Lepas tu boleh juga kalau untuk akaun kita, kalau kita nak tambah untuk akaun kita juga. Okay, so okay, kita tekan kat sini kalau kita nak. Okay, kalau kita tak tahu boleh pergi dekat situ, tekan manual pengguna ni. Okay, tekan manual pengguna. Lepas tu boleh tengok cara untuk daftar, cara untuk log masuk. Okay, paparan dashboard semualah boleh tengok dekat sini. Okay, cara untuk daftar. Yang ni macam pertama tadi aku tunjuk daftar masuk. Lepas tu kalau lupa kata laluan, bolehlah lupa kata laluan. Ini reset kata laluan tu. Okey, lepas tu dia akan keluar terus macam ni. Okey. Paparan akaun utama. Tapi pastikan kita dah masukkan maklumat yang diminta lah masa kita daftar tu. Okey. Macam ni. Okey. Macam ni untuk daftar akaun. Akaun pemilik, jenis akaun individu. Okey. Parents house, nampak sini, parents house, rental house. Okay, so kita boleh tambah senarai akaun yang kita nak. Okay, so macam Haifa tadi, profile akaun kat sini kan, kita boleh tambah dengan cara macam ni. Parents Haifa punya akaun. Lepas tu Haifa tambah untuk Haifa punya akaun rumah. Maksudnya kalau Haifa nak bayar untuk rumah yang Haifa sendiri punya, okey, rumah sewa ke apa, letak dekat sini. Okey, nama akaun, okey, apa. Lepas tu nombor IC kita lah. Lepas tu nombor akaun ikut yang dekat receipt tu, yang macam ni. Nombor akaun yang kat bawah ni, okey, dia dah tunjuk, nampak tak? Okey, lepas tu nombor bil. Nombor bil yang bawah ni. Okey, macam tu. Dia dah tunjuk dah, lepas tu boleh tekan simpan. Untuk membayar, okey, boleh tekan pay kat sini. Nampak tak? Ada belah kanan ni, ada pay. Yang kat sini, okey, ada pay. Tekan situ, pay. Tekan kat sini, pilih. Lepas tu tekan bayar. Okey, pilih FPX, pay with online banking. Pilihlah bank apa nanti. Okey, kita retail. Kalau corporate banking ni untuk syarikat. Okey, and then tekan I agree. Lepas tu tekan sahkan. Oh, bank pilih dulu nak masuk akaun bank mana nak bayar. Okey. So, Haifa tutup dulu yang ni. Jadi, dia akan keluar macam ni lah. So, tekan syarat dia, I agree. Lepas tu, setuju dan bayar. Macam tu. Ini pengesahan bayaran. Lepas dah kita bayar tadi guna online banking, dia akan keluar macam ni lah butiran transaksi. Okey, jumlah bayaran semua ada kat sini. Okey, lepas tu bawah dia dah kosong lah sebab kita dah bayar. Okey. So, itu saja cara untuk kita. So tu je cara untuk bayar menggunakan aplikasi lembaga Perak ni, MyLab Apps. Okey, saya harap video ni bermanfaat buat semua. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Bye. Assalamualaikum.